bila meja dah jadi belas kan, belas meja penuh, lepas tu tahu-tahu yang baru datang dapat dulu, yang baru datang dapat dulu. Sebab apa tahu? Sebab siapa yang order nasi goreng kampung kan, dia buat selambak tau, buat terus 6 nasi goreng kampung, lepas tu bagi orang yang baru dapat, apa, bagi orang yang baru sampai. Dia buat yang senang dulu tau. Yang ni pada aku tak elok lah. Itu yang menyebabkan aku tak berhati. Aku cakap macam ni tau. Dekat waiter tu, kalau tak masak lagi, cancel kan. Yang aku punya nasi goreng kambing tu, kalau tak masak lagi, cancel. Lepas tu aku cakap, tengah masak bang, tengah masak. Sampai yang waiter yang aku tekan-tekan tu terus tak keluar. Dia tunggu je kat dapur kan. Aku cakap, kalau dia keluar memang aku tekan. Tadi kata tengah masak kan. Lepas tu yang geramnya lagi, kata tengah masak. Tahu-tahu orang lain dapat lagi. Orang lain dia jadi 2-3. Lepas tu aku memang tekan lah. Aku tekan sampai yang waiter yang aku tekan tu tak keluar kan. Duduk belakang kan, takut. Nasib lah. Dia kadang-kadang kita tak boleh garang-garang sangat dengan waiter, dengan tukang masak. Sebab nanti dia ludah makanan kita kan, problem juga. Tapi masa tu bila aku tengah marah, kau ludah lah, tu dosa kau kan. Bila tak kan, satu tip, jangan marah-marah apa, jangan acah-acah. Tapi aku tak adalah marah-marah menengking, aku tekan je lah. Tak adalah marah, tak adalah sampai apa meninggi suara, maki-maki, tak adalah. Aku tekan je lah kan. Lepas tu ada orang explain, dia punya manager explain, kita orang masak yang macam tadi lah aku cerita, siapa order banyak tu, macam ramai orang order nasi goreng kampung, lepas tu ada ramai orang mi goreng kan, mi goreng biasa. Dia dulu. Dia tak fair lah kat aku yang nasi goreng kambing ni. Takkan aku nasi goreng kambing dapat last sekali, sebab aku punya makanan tu rare kan. Lepas tu aku cakap, buat nasi goreng kambing sekarang ataupun cancel kan. Masa tu wife aku dah dapat lah makanan dia, mi goreng, mi apalah. Wife aku order mi hailam ke apa gitulah. Lepas tu aku cakap tak apa, bukan nak marah apa. Kalau tak buat lagi, tak apalah, kita nak belah. Sebab dah sejam lebih dah ni kan. Makanan tak dapat, dalam keadaan makanan tak dapat satu hal, orang lain dapat dulu, yang baru datang dapat dulu. Ada satu family, dalam 10 orang, 3-4 orang yang satu family yang datang lambat tu dapat dulu makanan. Memang tak berhati lah. Lepas tu aku pun cakap, buat nasi goreng kambing sekarang. Aku tak peduli lah. Buat nasi goreng kambing sekarang. Ataupun kalau tak nak juga, cancel. Kalau belum masak, cancel kan. Lepas tu barulah datang nasi goreng kambing aku.